Saya ada masalah dengan doktor ni bila disebut Najib. Saya setuju, dia bagus. Saya pernah bertugas dengan di kementerian yang beliau berada lah. Bagus. Tetapi saya pelajar ekonomi. Saya mantan pegawai kerajaan 35 tahun dalam kerajaan, baru pencen 5 tahun yang lalu. Dan saya melalui lah proses di kementerian-kementerian dan sebagainya. Sebenarnya negara kita secara keseluruhannya bagus. Masa zaman awal-awal kita baru merdeka, baru membangunkan, kemudian manufacturing, dan akhirnya kita sekarang ke arah TVET. TVET ni sebenarnya kita ikut Germany, di mana kita kemahiran. Kadang-kadang kalau kita berkelulusan engineering pun, nak bekerja pun tak boleh, dia tidak ada hands on. So TVET akan membuat sedemikian, memberi kemahiran. Cantik. Masalah yang saya ada masalah dengan negara kita ni adalah rasuah. Saya ada masalah dengan doktor ni bila disebut Najib. Saya setuju, dia bagus. Saya pernah bertugas dengan di kementerian yang beliau berada lah. Bagus. Tetapi saya baca tadi pada bulan Mac tahun lalu, Menteri Keuangan kedua membentangkan kita telah membayar YMNDB 48 bilion. Kita membayar. Kadang-kadang kita tak tahu apa bilion apa maknanya. Maknanya kalau tidak kita boleh gunakan 48 bilion ini untuk pembangunan kita. Bayangkan kita ada masalah sekolah. Anak kita berapa 50 orang satu kelas. 48 bilion, berapa ribu sekolah kita boleh buat. Paling senang. Kemudian bila masuk satu lagi kerajaan pula, dah ada jana wibawanya lah, dah ada menantu lah. Jadi negara ni tak habis-habis. Sebenarnya bagus kita ni. Dan saya macam mana pun saya mesti puji Datuk Seri Anwar. Dia bertekad dengan segala hambatan, dengan segala sindiran, dengan segala penghinaan. Dia target dua perkara. Satunya, dan telah jadi, adalah minimum, gaji minimum. Dulu yang lain cakap je. Akhirnya di bawah kerajaan ini berjaya kita tetapkan minimal 1,700. Kalau tidak dulu cakaplah, debat habis. Kemudian satu lagi, dia berusaha untuk kurangkan hutang negara. Memanglah sebenarnya itu dah banyak sangat, dah trilion dah. Dan memang hampir maksimum yang dibenarkan. Itu satu kejayaan yang ni. Masalah satu lagi, rasuah satu hal. Satu lagi apabila di parlimen. Kita semua tengok sekarang ni bersidang di parlimen. Semua tengok live sekarang kan. Orang kampung boleh tengok. Cuba bincang negara kita sama-sama. Kalau kita sedang berdebat mengenai belanjawan, debatlah pasal belanjawan. Ini kadang-kadang perkataan ketimbang pun